Tahukah anda dua perkara yang menjamin sustainable economy orang Yahudi dan Cina? Tahu tak apa benda dua perkara tersebut? Yang pertama, use other money. Yang kedua, use other effort. Use other money adalah bank. Mereka yang mencipta bank. Dan juga mencipta sistem insurans. Bila mereka nak berniaga tak ada modal, dia orang pakai modal orang. Use other money. Bila mereka sakit, mereka masuk hospital, orang bayarkan. Bila mereka lumpuh, hilang upaya kerja, mereka dapat dana kehidupan daripada duit orang. Jika mereka meninggal dunia, mereka wariskan harta kekayaan pada anak cucu mereka daripada duit orang. Itulah insurans. Dan itulah sekarang dia menjadi sistem takaful kerana ia merupakan satu muamalat yang indah, tolong-menolong sama masyarakat. Asalkan dia tidak ada riba, akad tolong-menolong bukan jual beli, dan pelaburan wangnya dilaburkan di tempat yang halal. Itulah takaful. Jadi kalau anda nak memastikan generasi anda kaya raya, tinggalkan kekayaan dengan takaful. Hari ini juga garanti mereka jadi jutawan. Sekiranya anda ambil polisi jutawan, tak perlu menyimpan selama puluhan tahun untuk jadi jutawan. Fikirkan untuk generasi akan datang. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda, apabila sahabat ingin mewakafkan sekian seluruh hartanya, Nabi kata 1/3 meninggalkan waris kamu kaya raya lebih baik daripada miskin meminta-minta.